hadis maudhu' tu, tapi makna dia tu ada yang mutabaqah, muafakat dengan beberapa banyak hadis-hadis yang sahih. Maka kerana tu ada ulama yang berpegang awal kejadian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan daripada usul akidah. Tak sabalah, melainkan kalau dia pegang cara salah. Mana Nur Muhammad ni bukan makhluk yang pertama, tapi zat Allah yang terbit daripada zat Allah. Nur daripada zat Allah yang terpancar keluar, jadilah nur yang dinamakan Muhammad. Ada juga akidah batiniah sesat tu. Kerana berpegang dengan kaedah falasifah, al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda yang satu tu tidak akan terbit keluar melainkan satu juga. Maka Allah satu tak? Satu. Maka tak akan keluar daripada diri Allah melainkan kena keluar benda yang satu juga. Maka yang keluar tu ialah nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah qadim, nur Muhammad pun qadim. Hak ni sesat lagi kafir siapa iktikad lagu tu. Ingat dah. Jadi ada hak sesat pun banyak. Ajaran-ajaran sesat tu duk pergi benda gitu. Nah, adapun yang alim ulama yang ahlus sunnah wal jamaah berpegang tidak seperti itu. Bahkan mereka berpegang nur Nabi Muhammad tu makhluk. Makhluk. Mana makhluknya apa?